Okey, kita test sekali tengok. Oh, jahat juga bos. Jahat bos bunyi dia. Walaupun 120 horsepower memang mantap geng. Memang padu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kembali semula kita di channel turbo.com. Okey. So yang pada hari ni kereta yang datang bukannya turbo tapi dia adalah supercharge. Ni memang agak rare. Memang mantap gila ni. Tengok nampak color kuning tu. Itu adalah supercharge bliss. Jadi yang ini dia pakai on off, dia pakai macam compressor aircon. Apabila kita nak buka 2000 ke 3000, dia on demand. Jadi kita kena bagi aktifkan dia punya magnetic. Lepas tu dia akan on kan supercharge. Okey, barang dalam internal masih standard, ada extractor macam standard. Cuma yang beza supercharge adalah dia drive by pulley, bukannya daripada exhaust gas. Kalau turbo dia exhaust gas ni yang akan pusingkan kipas. Yang ini adalah daripada power engine untuk pusingkan supercharge. Yang daripada Bliss ni dia datang bolt on kit, bukannya modified, memang daripada Bliss, memang untuk engine ni lah. Memang untuk engine Myvi. Oh, engine ni adalah engine 1.5. Engine ni adalah engine 1.5 1.5 dapat 120 horsepower. Kalau standard, kita pernah dyno yang ni standard dia pun lebih kurang dalam 100 belah-belah lah kalau NA. Dengan sistem ni kita tengok dapat berapa horsepower. Okey, jom. Apa pulih tu? Simptom yang ni tadi kita test tadi, enjin lepas tu mati, jalan mati, lepas tu eja rupanya bukannya daripada enjin. Rupa-rupanya daripada KKT. So kita ada KKT spare. Okey, yang dah repair kita pun tukar, tak ada masalah. Okey, so boleh tuning dengan senang hati. Okay, Alhamdulillah kita dah siap dyno 120 horsepower 120 120.3 horsepower dengan torque dia 173. Tapi kalau nak compare dengan bolt on turbo, dia lebih agak rendah dan turbo lagi better lah. Cuma nak bawa smooth, gearbox memang tahan, senang kerja, ni lah dia. Tapi barang pun tak ada banyak. Okey. Okey, so tu saja daripada kita, daripada Abang Turbo pada kali ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Abu. Ni owner nak tukar supercharge lagi kepada turbo ni. Ni dia nak turbo ni, Myvi. Mari masalah apa? Masalah ideal nak mati. Mati dengan kereta tiba-tiba mati lah. Betul. Rupa-rupanya masalah apa? Masalah apa sebenarnya? Jadi masalah tu lah tak, ideal. Yang kita jumpa masalah ni masalah KKT problem. KKT problem. Okey, so dah settle lah? Settle. Settle. Okey.